Ada tak cara untuk kita belajar tajwid dengan cepat? Jawapan dia untuk zaman sekarang ada. Iaitu kita dah ringkaskan untuk cara kita belajar. Kat sini saya nak sharekan satu ilmu untuk kita tahu membezakan hukum tajwid. Tengok sini. Okay, kat sini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak bezakan mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil. So ini adalah hukum yang sangat famous dekat kalangan orang Malaysia dan kadang-kadang ini jugalah yang menyebabkan kita pening. Mad wajib adalah satu perkataan, mad jaiz adalah dua perkataan. Sini saya nak ceritakan. Pertama sekali, untuk kita nak tahu ayat itu, nama tajwid bagi ayat itu, pertama, mad jaiz, mad wajib muttasil dia mesti berjumpa dengan hamzah. Okay, itu yang pertama. Syarat pertama dia mesti kena jumpa hamzah. Beza dia adalah sama ada dia dalam dua kalimah, ini adalah dalam dua kalimah dan yang ini dalam satu kalimah. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada dia dua kalimah atau satu kalimah? Kalau kita orang Arab ataupun kita tahu bahasa Arab, kita bolehlah bezakan. Tapi kalau kita tak tahu, macam mana? Okay, untuk Quran Risal Usmani sekarang ada beza dia. Beza dia adalah, macam saya cakap tadi, mad jaiz dan mad wajib dia mesti kena jumpa hamzah. Cuma beza adalah hamzah yang macam mana. Mad jaiz, kalau kita tengok dekat ayat Quran, dia mesti akan jumpa hamzah yang macam ni. Ataupun kita panggil hamzah yang ada ekor lah, ada kaki. Mesti hamzah yang macam ni. Untuk mad wajib pula, macam mana kita tahu dia dalam satu kalimah, dia mesti jumpa hamzah yang macam ni. Ataupun kita panggil dia sebagai kepala hamzah. Dia hamzah saja, dia tak ada kaki. Sama ada dia bentuk macam ni ataupun dia bentuk kecil lah. Dia sambung kecil. Jadi itu adalah tips macam mana kita yang bukan orang Arab kita nak bezakan mana satu dua kalimah, mana satu kalimah. Daripada situlah kita boleh dapatkan beza nama hukum ni. Dan dua-dua hukum ni, jadi kita kena baca berapa? Kita kena baca 4 dan 5 harakat. So sama je lah. Panjang dia tetap sama. Cuma beza kita nak tahu nama je. Mad wajib ke mad jaiz? Jadi ni contoh dalam ayat Quran mad wajib. Kita nampak dia dalam satu perkataan, tapi boleh jadi dia terpisah. Jadi sebab kita tahu bahasa Arab, kita tengok pada contoh ni, hamzah ni. Hamzah ni adalah kepala hamzah walaupun dia kecil. Manakala untuk mad jaiz pula, kita akan tahu dia terpisah disebabkan dia adalah hamzah ni. First, cara nak tahu dia, kita kena tahu bahasa Arab lah. Yang kedua, kita tengok hamzah ni. Hamzah ni dia ada kaki. Jadi dua ni cara untuk kita bezakan mad jaiz dan juga mad wajib. Jadi sebenarnya ilmu yang ni, tips untuk kita belajar tajwid macam ni sebenarnya banyak dah orang ajar. Dan kami dekat Jadi Tajwid, kami nak ajar macam mana untuk anda yang rasa tajwid ni susah untuk belajar. Jadi nak tak kalau saya ajar lagi cara yang lebih untuk semua hukum tajwid? Okey? Nak tak kalau saya ajar? Jadi kalau nak lagi tips-tips ilmu tajwid yang tadi yang saya tunjukkan tadi tu, semuanya saya dah ambil daripada ni, kad Jadi Tajwid. Semuanya ada dalam ni. So dalam ni bukan ada sekadar penerangan saja, siap ada contoh, siap ada video yang ustaz ajar sekali. Dan yang paling best sekali dekat kad ni, dia bukan sekadar macam buku lain. Dia ada alat. Ini. Alat inilah sebenarnya yang untuk melatih kita pandai tajwid. Melatih kita supaya kita boleh belajar dan kita boleh ajar. Jadi kalaulah nak beli tapi tak faham cara guna, jangan risau. Kita akan ajar cara guna kad ini. Jadi insya-Allah moga-moga kad ini boleh melatih anda untuk mengaji lebih baik. Jadi dapatkan satu sekarang. Tengah ada diskaun ni. Cuba tengok.